Alhamdulillah, maka dengan ni siap dah lah nasi ayam penyet. Style Nana, simple-simple. Yang penting dia punya sambal tu padu. Sampai kena try sebab apa? Sebab ayam tu dia akan adalah versi kruk ya. Dengan kita punya tongkol, tempe, dengan sambal dia yang tak terlalu pedas, dia punya rasa tu memang tak tahu nak kata, kena try lah. Hai, Assalamualaikum, bersama Nana, Farina. Masak apa? Sorry nak masak apa pula? Kita nak buat menu nasi, tapi bahan simple, mudah, cepat dan sedap. Okay, so kita nak buat makan apa? Okay, hari ni Nana nak buat nasi ayam penyet versi Nana punya style lah. Okay, so simple saja. Yang penting dia mudah dan mantap. So nak pakai bahan apa je? Ayo kita tengok nak pakai apa je. Ayo. Satara ni bahan-bahan dia. Nampak tak? Senang saja. Okey, ada ayam, cabai, hampa campur lah nah. Kalau tak mau pedas sangat boleh campur cabai besar. Okey, cabai Melaka merah, cabai hijau, ada gitu. Okey. So kita ada tomato, kena ada bawang besar nah. So Nana tak letak kat sini bawang besar. Bawang besar kena ada. Yang ni untuk kita nak buat dia punya bahan sambal. Okey, untuk ayam, sekejap lagi kita ada bahan perap dia. Okey, untuk ni yang ni Nana baru goreng dengan garam kunyit lah. Sekejap lagi ada lagi lah bahan-bahan yang nak bubur. Sekejap lagi Nana cerita nak kena bubuh apa bahan-bahan dia. Alright. So kita ada tahu, ada tempe. Yang ni. Okey. So lah ni kita kena proses buat dia dah. Okey, sebab benda ni cepat saja dan mudah. Okey, so jom kita mula startkan dia. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so lah ni kita letak dulu jintan manis. Nak perap dia kan, letak jintan manis sikit. Macam tu. Lepas tu letaklah pula jintan putih. Gitu. Okey, taburkan jintan putih. Macam tu apa. Nah, alright. Okey. Lepas tu nak buat apa? Bubur ketumbak pula. Serbuk ketumbak. Tabuk je sebab yang ni kita nak perak sat je. Sat lagi nak goreng. Macam Nana? Nana tak ni tau. Nana tak, orang kata apa? Rebus dia. Separuh masak kan. Setengah orang dia akan rebus separuh masak dulu. Macam Nana? Nana tak rebus. Okay, Nana tak rebus. Nana terus je goreng. Lagi perak-perak terus goreng je. Lepas tu letak sikit je. Kita apa? Kita punya serbuk kari. Serbuk kari daging. Letak sikit je. Okay, supaya color dia tak lagi bila kita goreng tak hitam tau. Jangan letak banyak sangat, nanti dia hitam. Okay, lepas tu letaklah perisa sikit. Okay, garam kunyit jangan lupa nah. Garam kunyit Nana dah bubuh dah. So Nana letak bahan-bahan ni je lah. Bubuh perisa sikit. Macam gitu. Okay, so goi-goi dia. Lepas tu perak. Lepas tu kita nak buat pula sambal dulu. Sambil-sambil nak tunggu dia kan. Okay, so jom. So, untuk masak sambal dia kena ada belacan. Okay, dan belacan kalau nak sedap kena bakar dia dulu. Untuk buat sambal dia kan, kita bakar dia dululah macam ni. Lagu tu baru sedap sat lagi sambal tu. Okay, bakar sampai garing je. Okay, so nampak lah. Sat lagi apa alih-alih lah tau. Supaya semua bahagian tu dia orang kata apa, kena api. So, alhamdulillah inilah rupa belacan yang Nana dah bakar tadi kan. Dia dah jadi garing macam ni. Sekejap lagi baru kita akan blend dengan bahan-bahan ni lah. Okay lah ni, kita ni dulu. Orang kata apa, masak. Masakkan dia, bagi dia layu-layu. Sebab bahan-bahan ni sekejap lagi nak blend tau. So, semua ni kita kena masakkan dia sampai layu. Bawang besar kan, tomato, cabai. Tu semualah. Okay, so kita tunggu proses dia lagu mana. Ayo. Okey, alhamdulillah ada layu-layu ni sudah nampak. Jangan duk garing pula sebab kita kan nak buat bawang goreng tau. Okey, so alihkan dia. Sekali kita bubuh pula. Cabai. Buat bagi layu-layu sahaja. Nampak tak senang weh, sebab tu Nana kata apa kena buat. Sebab benda mudah-mudah saja. Nana nak buat kat ampun ni benda-benda mudah je. Orang kata apa, tak banyak masa sangat nak guna. Bahan pun tak banyak sangat, tak renyah. Dia lagu tu lah kan. Apa yang ada di rumah tu boleh guna. So lah ni kita goreng pula cabai. Okey, bagi layu juga. Lepas tu gorenglah cabai pula. Sat lagi tomato pula. Hak tu sahaja hampa. Lepas tu barulah kita blend. Gitu. Lepas blend masak balik. Dia ulang je step yang sama. Pimai baliklah tang tu. Lagu tu saja. Mudah kan? Okay, so tunggulah sampai dia layu. Saya kita angkat dia. Last, gorenglah tomato. Sampai layu juga. Lepas tu lagi kita boleh blend dah lah bahan. Okey, jadi apa? Okey, bahan yang Nana dah goreng tadi yang bagi layu tu. Okey, buat masuk dalam blender. Lepas tu blend. Blend tu blend kasar-kasar je. Janganlah sampai lumat. Okey, blend kasar-kasar je. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, lepas blend, hampa masuk cabai tadi tu sekali dengan orang kata apa, belacan bakar tadi. Okey, masak balik dalam minyak. Macam tu. Masak dalam minyak, lepas tu kita perisakan lah dengan garam. Lepas tu dengan limau nipis. Kan, yang tu sahaja. Lepas tu boleh tutup api, dah siap. Nampak tak? Senang je kan? Begitu je. So, masakkan dia sikit nah.
Okay, Nana perisakan dengan garam. Agak-agak lah nak dia punya rasa tu. Sambil pemasak tu perasa lah kan. Kurang bubuh lagi. Okay. Lepas tu picit dah limau nipis. Masuk ayak dalam ni. Dia kena ada lah ayak limau nipis tu kan. Barulah dia punya rasa tu balance. Dia ada masam-masam sikit kan. Ada masing-masing sikit pedas-pedas. Macam tu dia punya rasa. Okay. So jom kita nak perah limau nipis pula. So kita nak goreng dah. Cabai dah siap masak dah. Alright. Lah ni Nana nak goreng ayam. Okay. Nak goreng tempe. Nak goreng topong. Lagu tu. So Nana goreng sikit lah dengan orang kata apa tepung jagung. Nak saja nak bagi rapuh-rapuh sikit gitu pun. Goreng dia. Lepas tu sat lagi hak ni pun kita goreng sekali lah. Macam tu. Nah, goreng dulu ayam. Lepas tu baru kita goreng tempe dengan topong. So siap dah lah. Sat lagi boleh hidang dah. Alhamdulillah siap dah lah. Sambal penyek Nana ni. Lagu ni lah rupa dia kan. Lepas kita masak balik dia pecah minyak lagu tu. Rasa dia sedap weh. Rasa dia ada pedas-pedas. Ada masing-masing seimbang dah lah rasa dia. Memang mantap. Sampai kena try buat weh. Mudah sahaja. Simple, cepat dan mantap. Okay, so jom kita pergi proses buat aling pula. So, dah perak dah kan. Okay, kita dah goreng dah lah. Goreng sudah ayam kita tu. Sampailah masak isi dia. Nampak dah? Ni tak ada dah. Ni step lah dah ni. Kita goreng ayam. Lepas tu goreng tempe, goreng topong. Siap dah. Boleh hidang dah sekejap lagi. Nampak dah? Senang kan apa step dia? Tak banyak pun bahan kan. Tak banyak. Orang kata apa? Tak banyak step. Mudah lah kita kata nak makan kan. Kalut-kalut tu boleh lah hampa buat. Nasi ayam penyet style Nana ni. Simple sudah lah. Okay. So, kita tunggulah sampai masak. A few moments later. Alhamdulillah. So nampak dah. Ni lah ayam goreng kan. Crispy kot luar tu kan. Macam tu. Kot dalam dia tu ada juicy. Gitu barulah kita makan tu. Ada kruk-krak rapuh-rapuh dia tu. Okay lah ni tinggal nak goreng apa? Tinggal goreng tempe dengan topong. Sat lagi kita hidang lah. Apa tengok lah lagu mana rupa dia. Paling geram tu dekat sambal dia lah sat lagi tu. Tak sabar lah ni. Okay. So jom kita tengok sat lagi hasil dia. Alhamdulillah, maka dengan ni siap dah lah nasi ayam penyet. Style Nana, simple-simple. Yang penting dia punya sambal tu padu, okey. Simple saja, mudah. Yang penting rasa dia insya-Allah mantap. Okey, sampai kena try sebab apa? Sebab ayam tu dia akan adalah versi kruk ya. Dengan kita punya topong, dengan kita punya orang kata apa tempe, dengan sambal dia yang tak terlalu pedas, dia punya rasa tu ada manis-manis bawang lah. Memang tak tahu nak kata kena try lah. So, lah ni Nana nak rasa sikit lah. Lagu mana rasa dia? Jom kita try sikit. Cubik lah cabai tu. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita rasa tu tak geram. Tengok tu. Baru gue saja dah geram dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cubik ayam sikit tu. Rasa ayam dia. Alhamdulillah, cukup nikmat lah. Allah bagi sedap. So lagu mana rasa dia? Sambal dia tak terlalu pedas kan. Jadi kalau hampa suka yang sangat-sangat pedas, boleh tambah cabai Melaka ataupun tak payah bubur cabai besar. So dia ada rasa macam masam-masam kan. Masing-masing garam tu dengan orang kata apa, dengan manis-manis bawang tu. Lagu tu lagu gabungan dia, rasa dia. So try lah no. Benda sedap, mudah dan mantap. Okay. Jadi you all, okay. So you all jangan lupa lah untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-adik orang kampung. Lagu mana nak buat nasi ayam penyet versi simple style Nana. Okay. So kita jumpa lagi di next video. Masak apa pula? Masak apa? Nanti kita jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum.